Tips kebun Pak Long kongsi. Nampak ini kebun Pak Long sentiasa bersih, pokok subu buah lebat dengan menggunakan pam. Ini pam air Pak Long gunakan untuk buat kerja dekat kebun. Racun, baja semua guna sistem pam ini. Lagipun ini pam boleh jalan, boleh fleksibel. Tengok, ini pam Pak Long adjust di atas kereta 3 roda. Selepas buat sikit gaudi modify, boleh buat alih, mudah alih. Dan bersama tong sini ada 6 tong, 5 besar, 1 kecil. Ini kerja akan jadi lebih senang. Pak Long saja campur racun foliat dalam tong ini sama dengan 7 kali pam air. Jadi kerja senang. Jom ikut Pak Long tengok macam mana kerja. Cara dia simple, guna pam ini tarik pipe spray dekat pokok saja. Maka pokok subur sehat. Inilah tips untuk jimatkan masa, tenaga. Daripada dulu satu pam 17 liter kena angkat 1 kali air, jalan pam. Sekarang tarik ini pipe saja sampai mana-mana senang. Jimat masa cepat dan jimat tenaga. Semoga bermanfaat.